Dr. Syamsuri Mokhtar undur diri. Beberapa ketika selepas memuat naik hantaran tentang haling dan ketenangan dialami jika berada di tengah laut, Ahmad Syamsuri Mokhtar mengumumkan pengunduran dirinya daripada jawatan yang di-Pertua PAS Marang semalam. Dia yang juga naib Presiden PAS dan Menteri Besar Terengganu dilaporkan membuat keputusan tersebut semasa mesyuarat agung tahunan PAS kawasan tersebut di Rusila. Menurut portal berita yang dikenalikan oleh Urusetia Penerangan Darul Iman, UPDI, langkah pengunduran Ahmad Syamsuri berlangsung dalam detik, penuh emosi namun merupakan perubahan besar dalam lanskap kepemimpinan PAS di kawasan tersebut. Lapor portal TRDI, mai itu lagi PAS kawasan Marang sudah dipimpin oleh Ahmad Syamsuri sejak sekian lama. Saya undur kerana yakin sudah tiba masanya untuk individu lain menyambung perjuangan. Kepimpinan ini bukan milik individu, ia milik jamaah, kata Ahmad Syamsuri yang dipetik portal tersebut. Pagi semalam Ahmad Syamsuri menulis bagaimana dia akan menaiki bot dan ke laut atau pulau untuk haling dan mencari ketenangan. Malah kata tokoh yang dilihat antara paling dekat dengan Presiden PAS Abdul Hadi Awang itu, dia pernah berkunjung ke 3 pulau dalam tempoh 1 hari iaitu ke Pulau Redang, Leng Tengah dan Pulau Perhentian. ADS. Apa yang menariknya di laut? Apabila duduk di tengah laut, sekeliling kita kosong. Jauh baru nampak daratan atau pulau. Walaupun ada kawan dalam bot, kita tetap rasa seolah-olah kesorangan. Di situlah saya mula berfikir tentang hidup, tentang masalah atau jalan penyelesaian, tulisnya.